Apa masalah kau? Saya ada 3 orang anak di sekolah kebangsaan yang sama tapi 2 sesi berbeza dan setiap hari Rabu aktiviti kokurikulum saya kena keluar rumah 5 kali sehari dan perjalanan tu mengambil dalam 100 kilometer hanya untuk menghantar dan ambil anak pulang dari sekolah. 100 kilometer sehari tu dah macam orang pergi bekerja tu. Ya, betul. Bukanlah nak katakan aktiviti kokurikulum tu tak baik. Bukanlah maksudnya perlu dimansuhkan, tetapi mungkin kerajaan boleh kaji balik untuk pelaksanaan kokurikulum tu pada tahap 1. Sebab saya ada seorang anak tahap 1 darjah 3 dan seorang anak darjah 6 tahap 2. Dan bila 2 sesi berbeza tu, waktu nak menghantar dan mengambil anak ke sekolah tu dia jadi sampai 5 kali sehari. Mula daripada 6.30 pagi hantar anak sulung, pukul 11 hantar anak koko, lepas tu pukul 12 saya ada anak darjah 1 yang kena hantar juga, pukul 4 petang kena ambil kakak pula, lepas tu pukul 6 petang baru ambil yang anak-anak tahap 1. Uh, Ya, ini pada saya sebab saya seorang yang bekerja dari rumah. Jadi saya masih ada masa, pelonggaran dari segi masa untuk mengambil dan anak-anak yang ke sekolah. Tapi kalau untuk ibu bapa tunggal, untuk ibu bapa yang dua-dua orang bekerja, dia dah tak ada kekangan, memang masa tu memang sangat kurang lah. Jadi memang struggle lah di situ. jadi solution yang awak cadangkan is mansuhkan yang untuk tahap 1. Ya mungkin, ataupun masukkan aktiviti kokurikulum tu dalam waktu pembelajaran. Tapi kalau dimasukkan dalam waktu pembelajaran, tak ke sesi persekolahan tu jadi lagi lama? Tak adalah, maksudnya kita ubah balik lah. Lepas tu kita tengok balik, mungkin ada satu hari dalam sebulan ataupun satu hari setiap 2 minggu kita akan masukkan sesi kokurikulum tu dalam waktu pembelajaran.